Jangan doakan benda yang buruk kepada tuan-tuan mereka yang ada di sekeliling kita. Walaupun kadang-kadang tuan-tuan mereka ini mengkhianati kita, mengecewakan kita, doakan sesuatu yang terbaik kepada mereka. Moga Allah memberikan hadiah dan hidayah semula kepada mereka. Anak kita mungkin buat silap, keluarga kita mungkin pernah buat silap. Jangan jadikan itu satu kesilapan yang menyebabkan terputusnya silaturahim, yang menyebabkan kita bermusuhan. Kita pernah bergembira sama-sama, kita pernah ada memori indah bersama, walaupun pengakhirannya tak berapa nak bagus tuan-tuan dan puan-puan, tapi ingat Allah menemukan kita dengan seseorang tersebut kerana dua perkara: sama ada pengalaman yang indah di hadapan Allah ataupun pengajaran yang baik daripadanya. Walaupun kita rasa tuan-tuan orang yang datang kepada kita itu mengecewakan kita, mengkhianati kita, tetapi ingat dialah yang memberikan pengajaran kepada kita untuk kita menjadi lebih baik. Pasti ada pengajaran, pasti ada kebaikan. Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan pernah mendoakan keburukan kepada orang, terutama sesama Islam, tapi doakan agar Allah memberikan kepada dia kebaikan dan juga hidayah.